for most common critical illness that cause death and disability, hospitalization cost is actually only the tip of the iceberg. Most patients that I see, the cost of hospitalization, financial cost dalam rawatan ke hospital hanya sebahagian kecil daripada rawatan-rawatan yang diperlukan. This is actually a small proportion of the financial impact. Ramai pesakit tak tahu sebenarnya there are much more extensive financial cost of chronic cardiovascular illness that dia orang tak perasan. We will only see this when we see them in the clinic month after month after month. Kita jumpa pesakit, kita nampak ada ubat-ubat yang dulu dia makan, dia terpaksa berhenti sebab tak nak afford balik. Ada ubat kita cuba tolong, kita hantar pesakit pergi public hospital, datang balik, daripada 12 ubat yang saya bagi, dia datang balik dengan 8 ubat je. 4 ubat, hospital tak bagi sebab too expensive. They have to buy themselves. To summarize today, kita discuss 3 cases. I recap back again. The first case is about a young lady, mid-20s, at the peak of the career, demam 2-3 minggu, makan antibiotik tak elok-elok, doktor ketiga nampak jantung bunyi semacam je, macam ada injap bocor, refer pergi hospital, scan jantung, nampak salah satu injap tu memang bocor, disebabkan jumpa dentist 2 minggu lepas, cabut gigi, kuman masuk dalam saluran darah, lekat dekat salah satu injap, makan injap, rosakkan injap jantung sampai koyak, terpaksa duduk hospital 4-6 minggu untuk antibiotik. That's one cost. Cost of hospitalization and 4 to 6 weeks not working. Lepas keluar hospital, kena jumpa pakar bedah jantung, kena buat open heart surgery untuk repair atau change the valve. Kalau dah dapat injap baru, sama ada injap yang kuda ni ke atau injap yang besi ni, memang kena makan ubat semua hidup, kena makan ubat cair darah semua hidup, dan memang kena ada follow up for life. So these are a lot of impact to their health and finance. 4 minggu dekat hospital, 4 minggu recovery after surgery, you are completely off work for 2 or 3 months minimum. And most patients, kalau at the beginning of the career, will lose their job. And the financial impact to the family very big, especially those who are not covered by critical illness coverage. The second patient I described is about a Grab driver, tiga saluran darah blok, dapat sakit dada masa angkat beg dekat KLIA, jumpa pakar jantung, buat angiogram, tiga saluran darah blok, 5 saluran darah perlukan bypass operation, buat bypass operation, luka dekat dada, luka dua-dua kaki, tak boleh bawa kereta lebih 2-3 bulan sebab luka dekat kaki tak sembuh-sembuh, sampai akhirnya kena tukar kerja, because able to change. Dia boleh tukar daripada kerjaya, boleh support family sebab dia dapat payout yang banyak, supaya dia boleh tukar balik kampung, buka kedai, stop driving, get alternative source of income. Now, the third patient as we discussed is about the patient who's fit and well, patient yang tak ada masalah kesihatan sebelum ni, transition from one career to another career, dapat good job offer, resign from the job, during probation period, kena serangan jantung, tak predict langsung, tak boleh expected langsung sebab dia baru buat stress test as a requirement of the job offer which was normal. Unfortunately, tak ada medical card, terpaksa dapat rawatan dekat public hospital. They did their best they can, bagi ubat, tak buat rawatan angioplasti dengan stent, ubat tu tak berjaya pecahkan darah beku dalam saluran darah, akibat dia dapat 3 komplikasi. 1, lemah jantung, tak boleh buat kerja-kerja berat. Yang kedua, dapat rentak dan irama jantung yang tak normal disebabkan rosak saluran darah jadi dan dia kena resiko untuk sudden cardiac death. Resiko untuk dapat kematian tiba-tiba sangat tinggi sebab otot jantung yang rosak tu dah menyebabkan masalah dalam pendawaian di dalam jantung. Dapat diselamatkan, dia dapat payout, dia boleh letak automatic internal cardioverter defibrillator, dan dia dapat mampu untuk makan ubat-ubatan yang untuk lemah jantung yang kalau sebenarnya public hospital tak mampu nak bagi, tak mampu nak berikan pada dia. For that, thank you very much.